kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Hari ni kita nak unboxing figura strong Bobo Boy Genta. Elemental Fusion di antara Halilintar dan juga Gempa. Rasanya dalam banyak-banyak figura yang pernah Monster keluarkan sebelum ini, inilah figura yang paling strong sekali. Detailnya memang cantik daripada kaki sampai ke kepala. Seperti biasa figura ni kepala dia boleh pusing, kaki tangan semua boleh pusing. Tapi yang menarik pasal Genta ni, dia ada ekstra tambahan. Tangan kanannya boleh dicambukkan dan dipasangkan dengan Gauntlet Genta. Memang cantik guys. Nampak bila pasang kat sebelah kanan ni, terus nampak Bobo Boy Genta ni macho dan strong. Barulah best lawan dengan Arudu. Bukan itu saja, tangan ni pun boleh ditukar menjadi hammer. Memang nice lah, tak pernah lagi ada figura yang macam ni. Tangan kanannya boleh bertukar menjadi hammer dan jadi senjata baru Bobo Boy Genta. Dan seperti biasa, kalau ada satu figura tu, kenalah ada figura lain juga. Kenapa? Senjata ataupun aksesori yang ada pada figura ni boleh dikongsikan dengan figura lain. Nampak tak? Bobo biasa ni pun dah boleh guna hammer Genta dan juga pistol Adudu. Bila kita dah ada figura Bobo Boy, tak lengkap lah kalau tak ada Jump Bobo Boy. Jom unboxing Bobo Boy Watch, kuasa di tanganmu. Desain kotak dia memang cantik. Dekat tepi tu ada gambar Bobo Boy dan dekat depan tu kita boleh nampak ada logo Bobo Boy dan ada sedikit info tentang Bobo Boy Watch ni. Dia ada lights and sound effect dan juga 7 elemental powers. Di bahagian kiri kotak ni ada ilustrasi cara untuk bermain Bobo Boy Watch, cara nak on, cara nak pusing dan cara untuk aktifkan kuasa elemental. Dekat belakang ni pula ada sedikit penerangan tentang produk Bobo Boy Watch ni. Be a hero. Kotak bahasa English guys. Ini adalah rupa jam kuasa Bobo Boy Watch. Feel dia memang lain macam. Boleh pusing-pusing macam cerita asal. Dari segi rekaan jam tu memang agak detail lah. Kita boleh pusing bahagian depan ni. Dan dekat tepi ni ada detailing yang agak menarik juga. Dekat tali ni dia ada tulis Bobo Boy. Untuk mengaktifkan jam kuasa ni, korang perlu tekan button on ni selama 5 saat. Bila dah keluar bunyi tu, itu menandakan jam kuasa Bobo ni sudah diaktifkan. Baru boleh main. Selepas selesai bermain, pastikan korang tekan button off ini selama 5 saat untuk jimat bateri. Kesimpulannya, jika anda adalah peminat Bobo Boy, ini adalah koleksi mainan yang perlu anda dapatkan. Dan yang bestnya, jam ni muat kat tangan saya selaku orang dewasa. Memang terbaik.